Walaupun mereka ucap dua kalimah syahadah, tetapi apabila ada dalam kalangan mereka yang membezakan, yang membezakan antara solat dengan zakat, maka itu tandanya mereka ini telah berpesong daripada ajaran yang Nabi bawa. Okay. Disebabkan itu, maka Sayyidina Umar Al-Khattab menerima dengan lapang dada akan tindakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi golongan murtad pada ketika itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam video kali ini, kita akan meneliti suasana sejurus selepas wafat Rasulullah. Mengapakah umat berpecah belah? Setelah peristiwa Saqifah, isu zakat serta peperangan menentang kelompok yang dilabel sebagai Ahlul Riddah. Masyarakat sebenarnya telah berpecah kepada beberapa kelompok. Antara puncanya, menurut sumber-sumber yang jelas ialah wasiat Nabi berkaitan kepimpinan Sayyidina Ali telah dirampas. Tidak terjadi ijma' para sahabat membai'ah Abu Bakar. Maka kota Madinah ketika itu timbul kekacauan. Di Saqifah, sebahagian sahabat bertindak memilih Abu Bakar secara faltah, iaitu tergesa-gesa. Di luar Madinah pula, ada kabilah yang keliru. Mereka itu Muslim, mereka solat dan mengakui zakat sebagai syariah, tetapi menolak penyerahan zakat kepada Abu Bakar. Ada di antara mereka yang berhujah zakat mesti disalurkan kepada pihak yang mereka yakin sebagai ahlinya. Soalan yang timbul kepada Ahlus Sunnah ialah, mungkinkah Rasulullah mengetahui fitnah besar setelah kewafatan baginda, namun membiarkan umat tanpa petunjuk pengganti? Jika baginda tidak melantik sesiapa pun, mengapa kemudian Abu Bakar sendiri melantik penggantinya, iaitu Umar Al-Khattab? Apakah baginda kurang mengambil berat berbanding para sahabat? Tentu tidak. Soalan ini wajar diteliti dengan ilmu pengetahuan. Riwayat mengenai perang mengejar zakat dalam kitab Sahih Bukhari, yang merupakan kitab sunni yang paling muktabar, diriwayatkan terjadi dialog di antara Abu Bakar dan Umar yang menceritakan peristiwa pembunuhan umat Islam atas perintah Abu Bakar, di mana Abu Bakar memberikan dalih atau alasan yang tidak wajar. Tuan-tuan sidang penonton sekalian, sila teliti baik-baik perkataan Abu Bakar. Wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Demi Allah, aku akan memerangi orang yang membezakan antara solat dan zakat. Maknanya apa? Mereka masih mendirikan solat tetapi tidak menunaikan zakat. Lalu Abu Bakar akan membunuhnya. Perhatikan baik-baik perkataan berikut ini. Fa inna zakata haqqul mal. Zakat adalah hak bagi harta. Wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila rasulillahi laqataltuhum ala man'iha. Jika mereka menahan diri dari memberikan zakat kepadaku walau seekor kambing, sekalipun mereka pernah memberikannya kepada Nabi dan tidak memberikannya kepadaku, nescaya aku akan memerangi mereka kerana tidak memberikan zakat ini kepadaku. Ungkapan kanu yu'addunaha ila rasulillah bermakna mereka pernah memberikan zakat kepada Nabi. Oleh itu, mereka tidak mengingkari kenabian. Mereka pernah memberikan zakat pada zaman Nabi. Dan mereka juga menerima kerasulan Nabi Muhammad serta mendirikan solat tetapi tidak memberikan zakat kepada Abu Bakar. Kenapa? Puncanya bukan kerana mereka murtad, tapi mereka masih hairan kenapa Abu Bakar tiba-tiba menjadi khalifah. Itu yang sebenarnya terjadi. Bukan mereka tidak mengakui hukum membayar zakat itu wajib. Kalau kita baca sejarah ini, maka kita akan dapat faham. Dan amatlah menyedihkan. Penumpahan darah terjadi terlalu banyak pada zaman Abu Bakar, tapi disembunyikan dari tatapan umum. Inilah salah satu insidennya. Sebagian ulama sejarah seperti Ibnu Katsir menukilkan bahawa ada kabilah datang ke Madinah mengakui solat itu wajib, tapi mempertikaikan penyerahan zakat kepada Abu Bakar. Malah mereka berhujah dengan ayat suci Al-Quran bahawa zakat hendaklah diberikan kepada pihak yang doanya menjadi ketenangan bagi mereka. Ibnu Katsir Ad-Dimashqi menulis dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, jilid ke-6 muka surat 311, wa ja'alat wufudul arabi taqdamal Madinah. Delegasi-delegasi Arab mulai datang ke Madinah. Yuqirruna bis-salah, mereka mengakui kewajipan solat. Di sini maksudnya bukan murtad pun, mereka masih mengakui solat itu wajib. Wa yamtani'una min ada'iz zakati wa minhum man imtana'a min daf'iha ila as-siddiq. Namun mereka enggan menunaikan zakat, sebahagian mereka enggan menyerahkannya kepada Abu Bakar. Wa zukira anna minhum man ihtajja biqaulihi ta'ala. Diriwayatkan bahawa ada di antara mereka berhujah dengan firman Allah Ta'ala,
khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Surah At-Taubah ayat 103, ambillah sedekah zakat dari harta-harta mereka untuk membersihkannya dan menyucikan mereka dengannya, dan doakanlah untuk mereka, sesungguhnya doamu menjadi ketenteraman bagi mereka dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Qalu falasna nadfa'u zakatana illa ila man salatuhu sakanun lana wa ansyada ba'dhum. Mereka berkata, kami tidak menyerahkan zakat kecuali kepada orang yang doanya menjadi ketenangan bagi kami. Lalu sebagian mereka melagukan bait syair, ata'na Rasulullahi iz kana bainana fawa ajaban ma balu mulki Abi Bakrin. Kami taat kepada Rasulullah ketika baginda berada bersama kami. Maka alangkah hairan apakah gerangan urusan kerajaan Abu Bakar. Mereka membaca ayat Al-Quran, tuan-tuan sekalian. Tuduhan murtad itu hanyalah retorik Abu Bakar semata-mata demi mengejar harta dunia. Ini realiti ketika itu. Siapa sahaja yang bukan penyokong Saqifah akan dituduh munafik, murtad dan dibunuh. Waqad takallama as-sahabatu ma'a as-siddiqi fi ayyatrukahum wa ma hum alaihi min man'il zakah wa yata'allafahum hatta yatamakkana al-imanu fi qulubihim thumma hum ba'da dhalika yuzakkun famtana'a as-siddiqu min dhalika wa abah. Para sahabat berbincang dengan Abu Bakar agar ia memberikan mereka peluang terlebih dahulu dalam sikap menahan pembayaran zakat dan mendekati mereka dengan kelembutan hinggalah iman benar-benar meresap dalam hati mereka. Kemudian setelah itu barulah mereka menunaikan zakat. Namun Abu Bakar menolak usulan itu dan enggan menerimanya. Ini sebenarnya wajah Abu Bakar yang selama ini disembunyikan dalam sejarah dari tatapan umum. Hari ini pun ramai tidak bayar zakat. Pada hari ini di zaman kita, apakah mereka itu juga murtad dan dibunuh? Apakah ada agensi kerajaan, penguatkuasa agama pergi memburu orang yang tidak membayar zakat dan dihukum mati? Tak ada pun. Kerana apa? Kerana dalih-dalih Abu Bakar itu memang salah. Nabi sendiri tidak membunuh Sa'labah kerana tidak membayar zakat. Tuan-tuan sekalian, sila rujuk kisah Sa'labah yang enggan membayar zakat. Tidak ada perintah Nabi agar ia dibunuh. Kisah Sa'labah menunjukkan tindakan Abu Bakar itu sebagai satu keganasan dan tidak ada kena-mengena dengan ajaran Islam yang sebenar. Jika pada sebahagian sahabat yang melakukan kesalahan besar, kita sering mendengar alasan ijtihad dan ia tersalah. Kenapa alasan yang sama tidak diberikan kepada muslimin yang tidak menolak pun zakat sebagai syariah tapi hanya menolak pemberian kepada Abu Bakar? Itu belum lagi insiden tragik pembunuhan Malik bin Nuwairah dalam misi membunuh golongan yang tidak membayar zakat. Meskipun sejarah menegaskan beliau seorang Muslim dan menunaikan solat, tapi ia dibunuh di zaman Abu Bakar. Terdapat pula riwayat kepala beliau dijadikan tungku memasak. Isteri Malik diperkosa oleh Khalid Al-Walid pada malam itu juga. Malik bin Nuwairah tidak mendapat pembelaan. Ketika Omar berkata kepada Abu Bakar, rejamlah Khalid kerana ia berzina. Abu Bakar membelanya dan berkata, ta'awwala fa'akhta'a. Khalid melakukan takwil dan tersalah. Untuk keterangan lanjut, anda boleh menonton video saya berjudul Kontroversi Khalid bin Al-Walid yang disembunyikan dari pengetahuan masyarakat. Sebenarnya banyak lagi darah yang telah ditumpahkan di zaman pemerintahan Abu Bakar yang tak sempat saya bentangkan di sini. Dia murtadkan orang, kemudian mewajarkan pembunuhan. Ini adalah perbuatan yang tidak boleh dipertahankan oleh sesiapa pun. Kalau dipertahankan juga, maka tanggunglah dosa sendiri. Dalam adab berperang, firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhallazina amanu iza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumussalam. Wahai orang beriman, apabila kamu berperang di jalan Allah, maka selidikilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang menawarkan kesejahteraan kepadamu dengan berkata kamu bukan mukmin, kamu murtad, kamu kafir. Yabtaguna aradal hayatid dunya, demi mengejar faedah kehidupan dunia, demi mengejar harta dari zakat, demi membolot kekayaan yang sebenarnya tak boleh pun dibawa ke mati. InsyaAllah bertemu lagi dalam kupasan dan pembongkaran selanjutnya. Jangan lupa tekan like, subscribe dan kongsikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menangis di jalan sunyi, di gadirku mengingat janji. Wahai ahli cahaya abadi, engkau pemimpin yang dilupai.
Ya Rasulullah, kami merindu warisanmu hilang berlalu waktu. Di bawah pohon sejarah berdarah, Saqifah tinggal luka dan marah. Ya Rasulullah, kami merindu warisanmu hilang berlalu